Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami kumpulan Vokasma dari College Vocational Semenanjung ingin memperkenalkan produk kami iaitu e-Flex Signal System. E-Flex Signal System merupakan lampu pengawal pintar tanpa wayar yang direka untuk pengawal bendera di kawasan penyelenggaraan, kawasan sekolah, kawasan keramaian, kawasan tempat pembinaan yang biasanya menggunakan pengawal bendera di kawasan itu. Melalui sistem ini, kami dapat memperkenalkan sistem baru yang lebih efisien, moden, selamat yang dapat menggantikan kerja manual pengawal bendera. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana projek Aerolight ini menyokong matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals SDG. Yang pertama ialah SDG 3, kesihatan baik dan kesejahteraan. Projek Aerolight ini membantu ambulans melalui persimpangan lampu isyarat dengan lebih cepat dan selamat. Dalam situasi kecemasan, setiap minit amat penting kerana kawalan lebih memberi kesan kepada peluang pesakit untuk menerima rawatan. Dengan sistem ini, masa perjalanan ambulans dapat dikurangkan sekaligus membantu meningkatkan kecekapan perkhidmatan, kecemasan dan berpotensi mengurangkan risiko kematian akibat kelewatan. Seterusnya ialah SDG 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Projek ini menggunakan teknologi seperti Arduino Uno, sistem kawalan tanpa wayar dan otomasi lampu isyarat untuk menghasilkan satu inovasi yang boleh membantu menambah baik infrastruktur jalan raya. Walaupun Aerolight masih merupakan sebuah dummy produk, konsep ini menunjukkan bagaimana teknologi boleh digunakan bagi menyelesaikan masalah sebenar dan menyokong pembangunan sistem pengangkutan yang lebih moden serta cekap. Akhir sekali ialah SDG 11, iaitu bandar dan komuniti mampan. Projek ini menyumbang kepada pembangunan bandar yang lebih selamat dan mesra kenderaan kecemasan. Dengan memberi laluan yang lebih lancar kepada ambulans, kesesakan persimpangan dapat dikurangkan ketika berlakunya kecemasan. Secara tidak langsung, sistem ini dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dan membantu mewujudkan sistem pengangkutan bandar yang lebih cekap dan mampan. Kesimpulannya, Aerolight bukan sahaja merupakan satu inovasi dalam bidang elektronik dan automasi, malah turut menyokong tiga matlamat matlamat utama iaitu SDG 3, SDG 9 dan SDG 11 demi meningkatkan kecekapan perkhidmatan kecemasan serta kesejahteraan masyarakat. Masalah utama yang kami kenal pasti ialah keselamatan pengawal bendera di tapak jalan. Mereka sering terdedah kepada risiko kemalangan, terutamanya ketika mengawal trafik di kawasan sibuk atau berselekoh. Selain itu, kaedah manual menggunakan bendera merah dan hijau yang kurang efisien kerana bergantung sepenuhnya kepada tindakan manusia. Ini boleh menyebabkan kekeliruan pemandu dan kelewatan pergerakan kenderaan. Oleh itu, kami melihat keperluan untuk membangunkan sistem automatik yang boleh menggantikan tugas pengawal bendera dengan lebih selamat dan sistematik. Projek ini dibangunkan dengan beberapa objektif utama. Yang pertama, untuk membangunkan sistem kawalan lampu isyarat dua arah berasaskan komunikasi tanpa wayar. Yang kedua, untuk menyelaraskan kedudukan lampu isyarat antara dua unit lampu tanpa sambungan wayar. Yang ketiga, bagi mengurangkan kos pemasangan serta memudahkan proses penyelenggaraan. Dan yang terakhir, untuk menguji keberkesanan mekanisme file safe sekiranya komunikasi ini terganggu. Pengawal bendera yang kurang mahir kawalan lalu lintas boleh menyebabkan kemalangan jalan dan ketidakselesaan pengguna jalan. Pengurus perlu menambah kos upah pekerja serta menyediakan alat komunikasi tambahan di kawasan berbukit atau terlindung, sekaligus meningkatkan perbelanjaan syarikat. Selain itu, kadar kemalangan di tapak kerja bertambah akibat sikap pemandu yang tidak sabar dan cuai. Ia dapat meningkatkan keselamatan berjalan raya. Yang kedua, dapat mengurangkan masalah trafik. Yang ketiga, ia menawarkan lampu isyarat yang lebih fleksibel dan moden. Yang keempat, ia dapat mengurangkan masalah keselamatan
Di kawasan pembinaan yang kelima, ia boleh mengganti kerja manual fragment dan mengurangkan risiko pekerja. Yang terakhir, ia memberi laluan trafik yang lebih tersusun dengan adanya kawalan masa automatik. Baik, sekarang saya akan tunjukkan demo. Seperti yang dapat dilihat, kedua-dua lampu ini berfungsi secara automatik tanpa sambungan wayar. Apabila satu lampu berwarna hijau, satu lagi akan bertukar berwarna merah. Ini membuktikan sistem kami efisien, selamat, praktikal untuk digunakan di kawasan jalan yang sedang diselenggara. Sebagai penutup, inovasi kami iaitu lampu pengawal pintar hadir sebagai satu penyelesaian moden yang bukan sahaja mampu menjimatkan kos tetapi juga meningkatkan fleksibiliti serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Kami dari College Vocational Semenanjung yakin projek ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan memberi impak positif kepada masyarakat serta pembangunan negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.